Separuh pertama tahun 2025 menyaksikan Johor melonjak sebagai pusat pelaburan hartanah paling rancak di Malaysia. Dipacu oleh projek mega seperti Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSAS, projek Rapid Transit System RTS Link, cadangan Elevated Autonomous Rapid Transit EART, serta projek Electric Train Service ETS Kuala Lumpur Johor Bahru. Johor berjaya menarik pelaburan diluluskan berjumlah RM56 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama 2025. Hampir 30% daripada jumlah keseluruhan pelaburan Malaysia sebanyak RM190.3 bilion. RTS Link, landasan sepanjang 4 km yang bakal beroperasi Januari 2027, dijangka membawa 10,000 penumpang setiap perjalanan. Menurut Samuel Tan, CEO Olive Tree Property Consultants, ia adalah pengubah lanskap Johor. Harga pangsapuri servis melonjak daripada RM800 kepada RM1,200 sekaki persegi. Nilai tanah komersial pula meningkat daripada RM700 kepada RM1,200 sekaki persegi. Ketua Maklumat Hartanah Properti Guru, Lee Nai Jia, berkata pembeli dari Singapura terus memainkan peranan penting dalam pasaran hartanah Johor. Antara mereka ialah pesara yang mencari kediaman berpatutan serta keluarga yang mendaftarkan anak di sekolah antarabangsa di Johor. Katanya, sambil menambah ramai terdiri daripada rakyat Malaysia yang memegang status penduduk tetap Singapura.